Bitcoin junam secara ganas and right now dekat 77,000 US dollar. Next akan ke mana? Let's go. First thing first, you guys boleh tengok dekat sini, overall bukan crypto market sahaja yang sedang merah. Overall untuk stock market pun memang merah menyala gila guys. Kejatuhan kali ni memang agak serius. Ini adalah crypto total market cap untuk crypto. Daripada atas sampai ke bawah, market cap untuk crypto dah hilang sekitar 1 trilion, which is daripada 3.7 trilion sekarang dah drop sehingga 2.5 trilion guys. And untuk chart Bitcoin pula memang ganas, which is dia dah jatuh, dia keep buat low baru, lower high, dan dia buat low baru right now. And next, kalau dia nak jatuh lagi, mungkin dia akan boleh pergi ke area 73,000 US dollar. Disebabkan area level 73,000 tu adalah level strong support, which is you guys boleh tengok kat sini 1, 2, 3, 4, then this area. Let's say kalau price jatuh, price sideways and decide untuk naik atas, then okay untuk kita hop in. Tapi let's say kalau dia jatuh dan dia terus break lagi, waktu tu memang nazak lah kita. Pada waktu ini pasaran memang sedikit tidak stabil disebabkan oleh Pakcik Trump ni, dia start tarif war dengan negara-negara besar yang lain, and ini for sure akan beri kesan kepada crypto market dan juga stock market. Persoalan yang penting untuk crypto investor pada waktu ini ialah, adakah kita masih dalam bull run ataupun kita dah masuk dekat fasa bear market? Cuba komen dekat bawah apa pendapat anda. Thank you guys.